Okey, jadi aku dah selesai aktifkan aku punya 360 dekat RC tu ni. Oh, boleh connect dengan Google terus kat sini ya. Bagus Oi, ini tampilan dia. So, untuk first time kita satelit tu banyak gila. Ya betul. Kita boleh dengar bunyi dia. Kita take off dulu. Okey, kita tahu kamera dia dekat sikit. Tak boleh nampak. Bunyi dia pun tak kuat sangat. Tak boleh nampak tak kamera je. Aku dekat sikit, dekat sikit. Kita tak nak dekat lah. Kita dekatkan ni. Kita tahu kamera je. Tukar lens. Kita beli ada 3 lens. Kita beli pada 360 lens. Baik Okay, sekejap aku nak try rakam dulu guna telefon. Video dia. Kita rakam dulu kamera tu. Rakit. Ya, kita tukar kepada single lens. Oh, lama. Rakam. Okay, tekan single lens. Oh, baik. Okay, jom kita try fly dulu. Dah nak pergi tau. Kita ni fly menggunakan mode 360. Lawa baik-baik kita dah record tu. Kita record. Saya tak tahu nanti untuk setting dia macam mana. Kalau tengok view kat sini white gila white cantik. Aku try tilt down camera. Oh, boleh kamera boleh. Kita naik sikit. Okey, ni sebenarnya aku rakam 360. Setahu aku nanti kalau kita nak anglekan dia, kita boleh gunakan ketika editing export. Ni kamera aku ngadap bawah, sebenarnya kamera aku tak ngadap bawah tau, cuma pandangan daripada 360 je. Okey, aku tak boleh rekam banyak-banyak. Lepas ni orang ramai. Jom kita turun dulu. Kita lalu kat sebelah sini. Oh, dia view best lah view dia. Aku fly biasa je. Aku try fokus kereta. Dekat sini, dekat UI dia ada 134 dan 134 kita tekan. Oh boleh wide lagi. Tapi cantik pakai 134 tadi ya. Menarik. Okay, aku nak try ambil gambar je. Kita stop record. Kita pakai mode. Ni ketinggian naik 50 pun okey kot. Bunyi dia agak kuat juga Kita tukar kepada foto. Ini kita try capture. Dia proses juga macam dia ambil gambar 360 yang pakai kamera biasa tu, yang ada angle kamera. So dia ada proses kat sini. Tapi pada aku view dan user interface dia cantik. Ui, resolution dia besar punya. Tu lah lambat. Boleh paling kecil ke? Oh 30 boleh. Tengok resolusi 30 macam ni kalau kita ambil gambar. Kalau nak cepat capture 360 pakai resolusi 30MP. Kalau guna 120 ni memang dia akan proses dulu lah. Okay, tak apa, kita ubah kepada mode video tadi. Video ada setting apa lagi? Kita ada apa 8K tadi, kita pakai 8K, jadi kita kena proses waktu kurung. Kita landing. Kita nak landing macam mana? Kalau kita return to home apa jadi? Macam mana tampilan untuk return to home dia? Return to home. Camera tilt down. Okay. Cantik. Tu lah arah dia. Baik. Okay, ni adalah first fly untuk aku punya Avatar 360. So,
dia turun kat landing pad ataupun tidak. Kita tengok sini. Nampak? Dia turun. Tapi betul bak, dia kena turun sendiri lah. Tapi kamera masih ada depan. Okay. Kita try landing soft dia. Kita tengok adakah dia punya kamera akan auto tukar ataupun tidak. Oh, kamera dia auto switch kalau kita dah mode landing. Cantik. Okay. Jadi itu saja untuk penerbangan tamu. Tak nampak tadi patut kat sini Kesian kau. Baik, semula aku naikkan balik. Kita tengok kalau kita nak landing apa. Takeoff. Okay. Home point Home updated. point update Sekarang drone kat atas. Kita try landing. 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 Dia tak boleh sebab keliling banyak barang, jadi kita kena landing manual. Kalau aku landing, letak kamera dekat sikit. Okay. Tengok kamera dia akan auto switch. Tu. Baik. Okay, jadi itu saja untuk video aku. Video kita lah. Video kita. Untuk kali ni. Penerbangan pertama DJI Avata 360. Okay. Stop dulu. Best. Nanti hasilnya mungkin kita boleh tengok kat sini kot. Okay. Tak apa. Aku screen recording sikit. Tengok dekat galeri dia macam mana hasil yang dia ambil tadi. Okay, kita tengok balik hasil dekat galeri ni. Kita ada gambar dan video. Kita buka video yang panjang sikit tadi. Ni macam pakai D-Log je. Lupa lah pakai D-Log lah. Sebab dia color dia tak ni. Kita tengok sekejap setting jap. Auto. Kamera. Normal. Tapi kenapa color dia ni ke sebab masih awal pagi. Tak apa. Kita tengok dulu hasil dia. Mungkin kena processing dulu. Untuk export dah. Ni 360. Kita boleh fly. Wah, betul. Dia processing. Ui, baik ui. Kau tengok fly macam ni. Lawa gila ui. Okay, video ni aku akan upload kat video lain nanti. Hasil dia aku download dulu. Compound number to view panoramic file locally to remote control perform limited. Use quick transfer to download file. Okay, kena guna quick transfer untuk laju sikit. Okay. Kita tengok gambar tadi. Gambar 360 ni 120 MP ni starting. Dan dia ambil masa kalau nak ambil gambar. Ni pun nak kena download dulu baru cantik. Kita download. Ni boleh download gambar sebab kecil je. Dan kita buka yang 30 megapixel. Dekat sama. Je. Kalau kau nak cepat ambil gambar 360 guna 30 megapixel. Kita download je. Kita compare. Okey. Itu saja. Aku nak download dulu guna quick transfer. To home. Quick transfer. Kita guna telefon. Kita guna kat sini. Lupa lah aku. Aku download ke ASI buat apa Stop. Okay. Aku tutup dulu. Tutup. Aku akan download menggunakan telefon di sini. DJI Fly. Tak boleh juga ke? Transfer Bluetooth kena on. Dan. Okay, kita buka quick transfer. Sekejap. Tak kena update juga ke? Alamak. Macam ni. Sebab dia belum link. Handphone ni belum link dengan ni lagi lah. Tak apalah, nanti kita tengok kat
hasil video tu di video yang lain. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.